Aku perasan kereta Myvi wife aku ni, signal dia bila belah kiri okey, bila belah kanan dia jadi berkelip macam tu. Bila tengok dekat side mirror pun dia berkelip. Lampu belakang berkelip, tapi bila pergi lampu depan tak menyala. Maksudnya mentor dia dah terbakar lah. Selalunya berkelip tu dia nak bagi tahu kata ada problem. So kita kena cari problem tu. So kita matikan enjin, buka dulu bonet, dan kita kena pergi dekat bahagian mentor dia lah. Maksudnya belakang lampu depan ni. Jadi kita kena masuk ke dalam. Kamera tak boleh nak masuk, tangan je boleh masuk. Sekejap, mana tangan aku? Masuk lah. Masuk dah. Macam beraba-raba pula. Lepas tu kena masukkan tangan dan kena cari punca mentol tu. Lepas tu baru boleh cabut. Ini dia. Mentol dah terbakar, jadi kita tukarlah yang baru. Aku sebelah tangan je, tak boleh nak buat dua belah. Okay, ini je slot mentol tu. Kita dah cabut mentol yang lama. Okay, kita ganti dengan mentol yang baru. Anak aku ni. Lepas tu kita slotkan balik dalam slot yang tadi tu, sebelum kita masukkan ke tempat yang asal dia balik. Mentol tu kau boleh beli dekat Shopee ataupun beg kuning yang aku akan bagi. Okay, lepas tu masukkan macam biasalah. Lepas tu kita on balik kereta. Kita check dah okey, dah signal. Side mirror pun dah okey. Kita tengok dekat lampu depan, okey tak? Okey. Tu je lah. So barang macam biasa, beg kuning ataupun link aku bagi. Bye.